أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk belajar ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab dari masa ke semasa. Daripada satu kitab kepada satu kitab. Alhamdulillah, banyak dah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk tamatkan kitab. Jadi sebelum kita Ajurrumiyah ni, kita dah khatam kitab Hidayatun Nahu. Kalau dari sudut level, Hidayatun Nahu ni lebih tinggi berbanding dengan Al-Jurrumiyah. Sebelum Hidayatun Nahu, kita belajar kitab Nahu Me. So, Nahu Me tu lebih kurang lah. Level Nahu Me tu lebih kurang dengan level Al-Jurrumiyah. Cuma cara penyampaian sahaja yang berbeza. Nahume ditulis dalam bahasa Parsi. Jadi orang-orang di India dulu, madrasah-madrasah di India, dia orang semua mahir dalam bahasa Parsi. Jadi mereka belajar dalam bahasa Parsi. Kemudian bila Parsi dah tak digunakan sekarang ini, Nahume diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Jadi adalah matan-matan yang mengaji Nahume itu menggunakan bahasa Urdu. Dan ada di kalangan sahabat kita yang belajar di India, Pakistan, terjemahkan Nahume itu ke dalam bahasa Melayu dan ditulis dalam bahasa Jawi dan diajar di sebahagian madrasah di Malaysia kita ni. Dan saya pun pernah mengajar kitab Nahume. Kalau siapa nak belajar tu boleh cari dalam YouTube. Hari ni kita dapat rezeki lagi. Lama dah saya nak mengajar kitab Al-Jurumiyah ni. Cuma tunggu masa. Takdir hari ni. Hari ni pagi barulah saya rasa nak yang saya post tu kan. Post dalam Facebook tu. 1 jam sebelum tu saya fikir mengajar Al-Jurumiyah lah. So dalam masa tu juga cari PDF-nya, cari maklumat tentang syarah dia masa tu. Segala-galanya waktu tu. Jadi tak ada persediaan lah untuk mukaddimah. Mukaddimah Al-Jurmiyah ni biasanya kalau kita nahu tu saya akan buat PowerPoint kan dalam bahasa Melayu supaya mudah kita faham. Tapi untuk yang ni tak sempat. Saya baca sikit tadi mengenai riwayat hidup dia, mengenai kitab Al-Jurmiyah tu sendiri. Kerana dia tak kompleks sangat. Dia simple sangat. Tak ada kitab yang membahaskan mukaddimahnya panjang-panjang. Metodologi dia panjang-panjang. Semuanya sikit-sikit saja. Jadi untuk majlis hari ini, kita santai-santai je. Sebagai mukadimah, sebelum kita masuk minggu depan, matan dia, kitab dia. Jadi depan kita ni, kitab yang muhakkak, yang ditahqiqkan oleh Haif Nabhan. Dia kumpulkan banyak manuskrip. Hanya untuk menentukan tu saja, menentukan ibarat-ibarat tu yang mana yang paling tepat ke ataupun buat perbandingan ada kesilapan ke supaya mengurangkan kesilapan. Bila dia satu risalah yang kecil saja, tak banyak kesilapan yang berlaku. Typing error zaman dulu kan. Akibat daripada proses penyalinan. Zaman dulu dia tak ada mesin cetak. Jadi dia guna tangan. Manuskrip yang kita ada ni kebanyakannya ambil daripada yang dah dicetak. Dah ada mesin cetak. Lama-lama lah. Yang disimpan di library-library di Eropah lah. Dan juga di Kahirah. Pengalaman saya dengan Jurmiyah ni unik juga. Kerana saya masa awal-awal ada kesedaran nak belajar bahasa Arab tahun 80-an, masa sekolah menengah. Saya mencari-carilah cara nak belajar bahasa Arab. Jadi saya banyak menziarahi kedai-kedai buku. Masa tu di Kota Baru, kedai buku agama yang besarnya Jafar Awas. Di bawah pejabat PAS. Sampai hari ini ada lagi syarikat Jafar Awas. Satu lagi Pustaka Ibadah. Satu toko buku kecil. Itulah tempat yang selalu saya pergi untuk cari-cari kitab. Zaman dahulu mana ada orang tulis kitab belajar bahasa Arab. Melainkan kitab-kitab yang diajar di pondok-pondok. Kitab-kitab yang diajar di pondok-pondok tu adalah
buku-bukunya. Jadi kitab tu cara pondok lah. Bukannya macam yang saya tulis ni. Buku tata bahasa Arab Basair dalam bahasa Melayu, persembahan pun persembahan gaya moden. Zaman dulu mana ada? Kalau nak mengaji, kena ikut cara orang mengaji agama mengaji. Kalau di madrasah, biasanya buku-buku yang sekolah kerajaan kan, sekolah Mahad Muhammadi. So dia ada di sekolah je. Bukannya ada di toko-toko buku. Lepas tu susah nak dapat. Antara kitab yang saya dapat tu ialah kitab Al-Jurumiyah. Saya pegang, tengok, tak faham apa kan. So bentuk dia macam ni. Macam ni. Isi dia macam ni kan. Dia ada bahasa Arab situ, kemudian dia ada terjemahan. Kebetulan sama, saya tengok dalam internet. Yang saya punya, saya tahu kat mana saya letak. Ada lagi ke atau tidak. Dia bentuk macam ni lah. Matan dia sini kan. Kemudian ada terjemahan dalam Jawi tu. Tulisan tangan. Yang ni lebih tangan lagi lah. Kalau yang lebih awal lagi, biasanya tulisan macam ni. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Jadi saya tak tahu nak belajar macam mana. Tengok yang Melayu je. So kadang-kadang saya tengok tu, saya cuba hafal jugalah sikit-sikit ni. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Jadi banyak jugalah saya hafal. Waktu tu saya tak belajar bahasa Arab. Saya hanya hafal sahaja. Banyak juga masa saya sekolah menengah dulu. Kononnya kita pun nak jadi orang pondok lah kan. Orang pondok hafal, kita pun hafal. Jadi benda tu habis segitu aja. Tapi sentiasa ada di samping saya lah kitab tu. Di mana saya pergi pun saya bawa. Sehinggalah ada kawan saya masuk pondok, saya ziarah dia tengok. Tengok-tengok dia orang belajar ni. Tapi saya tak adalah perasaan untuk tinggalkan sekolah duduk di pondok. Sekali tu je saya pergi pondok Pasir Tumpu. Dan saya bawa kitab tu masa saya pergi India. Kitab ni duduk dengan saya daripada sekolah menengah tu. Sehinggalah saya pergi ke India. Pada waktu umur saya 23 tahun, saya bawa bersama. Kitab ni duduk di India selama 15 tahun. Kemudian saya bawa balik semula dan masih ada lagi dalam bilik saya ni. Itulah kisah dia. Dari dulu lagi saya berniat untuk mengajarnya. Kalau saya pandai, saya nak mengajar. Setelah dah banyak tahun dah mengajar kitab Nahu ni, yang India punya, kemudian yang Ibnu Hishamnya apa semua. Jadi bila tengok Al-Jumriyah tu, nampak wadih lah. Maknanya tidak menjadi satu benda yang berat untuk saya mengajar kitab ini. Untuk setakat ni, alhamdulillah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hasil daripada lamanya duduk dalam bidang ni, mengajar bahasa Arab ni kan. Jadi istilah-istilah yang ada dalam Al-Jurumiyah ni tidaklah terlalu sukar. Baik. Kenapa ada di tanah air kitab ni? Kerana dia terlalu masyhur. Ada di pondok kita kan. Malah di pesantren. Kalau kita pergi ke negara Arab, kalau orang-orang dulu tengok cara belajar, mesti dia orang belajar Al-Jurumiyah. Terlebih dahulu sebelum kitab Nahu yang lain. Sebagaimana orang India, kalau nak belajar bahasa Arab, nak jadi alim, masuk madrasah, dia mesti belajar Nahu Mir. Pertama-tama kitab untuk belajar bahasa Arab. Samalah kedudukan dia dengan Al-Jurumiyah. Walaupun penulisnya orang jauh ni, orang Maghribi. Pengarang dia duduk di Maghribi. Tapi kitab ni telah tersebar seluruh dunia. Bahkan ada ulama kata, selepas Al-Quran, bahasa Arab kan, selepas orang hafal Al-Quran zaman-zaman dahulu, orang hafal Al-Quran, buku pertama yang orang akan berdepan untuk belajar bahasa Arab ialah Al-Jurumiyah. Kalau kita kata dari segi syarak, lepas Quran, hadis. Hadis itu ialah hadis Bukhari. Standard Bukhari itu selepas Al-Quran. Dari segi orang gunanya. Dari segi bahasa Arab, selepas Al-Quran, biasanya zaman dulu kanak-kanak dia hafal Quran. Lepas hafal Quran, dia baru belajar bahasa Arab. Walaupun dia talking dia, bercakap hari-hari itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab yang berdisiplin lah. Bukan bahasa Arab yang fusah lah. Yang fusah yang dikendaki, yang dah ditentukan oleh ulama-ulama. Maknanya batas dia begini. Hudud dia macam ni. Tak boleh tergelincir. Jadi mesti belajar kaedah dia supaya tidak tergelincir bahasa Arabnya. Supaya bahasa Arabnya terpelihara. Bahasa Arab tu sendiri supaya terpelihara. Jadi selepas Al-Quran dihafal, maka mereka akan hafal kitab Al-Jurumiyah. Zaman dulu orang menghafal. Menghafal ni jadi satu benda biasa. Kemudian berpindah zaman kita, orang tak nak hafal kan.
Cara dia secara semula jadi. Buat latihan. Nahu ni diselit-selitkan sahaja. Diselit-selitkan secara berperingkat. Style zaman moden ni kan. Kalau style zaman dulu, faham tak faham pun, lalu hafal dulu. Kemudian barulah next stage, syarah, 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 syarah. Jadi semua dah masuk dalam kepala dah hafal. Lepas tu dah barulah syarah. Jadi kitab ni sangat berkat. Kerana tuan dia, pengarang dia ni terkenal dengan orang yang soleh, berkat. Nama lagi Al-Ajurrumiyah. Ajurrum ni maksud dia seorang yang soleh, seorang yang fakir, seorang yang alim, segalanya ada pada dia. Ini lurah. Sebab Morocco ni kan dia ada bahasa sendiri, bahasa Barbari. Kan? Kemudian bila Arab mari, campur. Sebab tu orang Algeria ke apa kan. Kalau dia bercakap bahasa Arab ni, orang Arab tak faham. Dia punya bahasa asal dia tu kuat. Campur pula Perancis mari. Campur lagi payah. Kalau orang Algeria, dia bercakap sama-sama dia. Orang Arab dengar, tak faham. So kalau orang Mesir bercakap ke, orang Saudi bercakap ke, dia bercakap Amiah kan. Dia orang masih lagi boleh tangkap. Tapi kalau Algeria, belah-belah sana tu, belah Afrika sana tu, Arab Afrika tu kan, susah nak faham. Macam inilah perkataan Ajurrumi. Ini bahasa mereka. Dialek mereka ni untuk makna seorang yang soleh, muttaqi, seorang yang doa dia makbul, sufi. Cara mudahnya kita kata wali lah. Dan banyak cerita-cerita tentang keajaiban kitab Al-Jurumiyah. Sebab dia orang soleh. Bila dia karang, dia nak kitab dia ni betul-betul ikhlas. Ada satu cerita kan, dia campur kan, kitab dia ni ke laut. Kalau tak tenggelam, maknanya okey. Ada juga cerita kata, masa dia karang tu, kertasnya diterbangkan oleh angin, melayang. Kemudian, datang semula kepada dia. Ni ada diceritakan dalam mukaddimah kitab kita ni, matan kita ni kan, awal-awal dia tu ada mukaddimah. Ini mukaddimah ni, akhir-akhir dia tentang kelebihan ataupun manhaj, metodologi Ajurumiyah dan juga sedikit sebanyak tentang kisah-kisah lah tentang Ajurumiyah. Dan dia karang ni di mana? Di depan Kaabah. Mari daripada Fes, Arab panggil Fas, di Morocco untuk mengerjakan haji. Pergi Mekah, mengarang kitab di hadapan Kaabah. Dan beliau ni anak murid Abu Hayyan, Andalusi. Abu Hayyan masa tu duduk di Kahirah, di Mesir. Dia berhijrah dari Andalusia ke Mesir. Jadi pengarang kita ni on the way ke Mekah, singgahlah di Kahirah dan sempat berguru dengan Abu Hayyan. Jadi sezaman lah tu Ibnu Hisham, Abu Hayyan dengan ni Syekh Son Haji. Sini ada Son Haji. Okey, untuk seterusnya kita tengok terjemah dia, biografi dia. Ada orang namakan dengan nama Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Macam Ibnu Malik. Terkenal dengan Ibnu Ajurrum. Nama dia Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Terkenal dengan Ibnu Ajurrum. Ada orang kata kan, Muhammad ni 4 kali Muhammad. So Muhammad bin Daud. 4 Muhammad. Ini qaul-qaul, kila-kila. Di Morocco tu, di Fas kita sekarang panggil, ada satu tempat nama dia Sonhajah. Dan situ ada kabilah juga. Kabilah tu kabilah Sonhaji. Jadi Sonhaji ni boleh jadi makna kabilah, boleh jadi makna tempat dia lah. Kan kita tengok sini dia punya gelaran dia ni, Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji ni. Katanya kabilah. Jadi orang Morocco ni, dia banyak kabilah. Macam orang Arab ni juga. Arab Saudi ni juga. Banyak kabilah. Dan Sanhaji ni pun, dia ada pecahan-pecahan lagi. Kabilah-kabilah dia. Jadi ada orang kata ni bandar kan. Sebuah tempat, ada orang kata ni kabilah. Saya tengok tadi, mana dah? Ini Morocco. So Fas duduk mana? Ini. Sanhaj duduk mana? Sanhaj duduk sini.
Sonhaj. Dia banyak menghabiskan masa sinilah. Mengajar pun kat sinilah. Meninggal pun kat sini. Sonhaj. Ini asal tempat dia. Ini Morocco lah. Ini Morocco. Mana tadi Morocco? Ini Morocco kan. Sebelah ni Andalusia. Sebelah ni Algeria. Okey, perkataan Al-Jurrum. Perkataan Al-Jurrum. Imam Sayuti pun ada sebut ni. Cara baca dia. Jurrum. Sini panjang ni. Jurrum. Ada juga yang baca pendek. Tu pendek. Ajurrum. Ini dia kata bahasa Barbari lah. Bahasa Barbari. Dialek dia orang lah. Makna dia fakir. Makna dia sufi. Makna dia syekh. Makna dia faqih. Semua terkandung dalam kalimah jurru. Jurrum. Dia dilahirkan pada tahun 672 Hijrah di Fas. Tahun yang sama meninggalnya Ibnu Malik. Tahun yang sama meninggalnya Ibnu Malik. Macam Imam Syafi'i kan? Lahir Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ini dia sebut, dia pergi Mekah. Sini, dia pergi Mekah, mururan bil Qahirah. Dia nak pergi Mekah, tapi dia pergi dulu melalui Qahirah dulu. Kemudian, dia tinggal di Qahirah, belajar Nahu dengan Abu Hayyan. Segurulah maksudnya dengan Ibnu Hisham. Kemudian dia pergi duduk di Mekah, buat satu tempoh dan mengarang kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Dia tak letak nama ni, orang lain yang letak nama. So bila dia pulang ke Fas, dia menghabiskan masa mengajar Nahu, mengajar Quran di Masjid Hai Andalusi. Sehinggalah dia meninggal. Mana masjid tu? Ini tempat dia mengajar lah. Tadi kan kita ada Fas ini. Mengalah sini ada Jami' Andalusi. Undulus lah. Kita sebut Andalus. Arab sebut Undulus. Jami' Hai Undulus. Hai ni penempatan. Taman kalau kita. Kubur dia di Babul Hadid. Nama tempat tu, kota tu lah. Zaman-zaman dulu dia ada kota-kota untuk perkampungan kan. So dia dikebumikan di sini. Di Babul Hadid kat sini. Babul Hadid ni Fas kan. Mengalir ke sini. Jadi dia punya bangunan tu ada lagi lah. Babul Hadid. Zaman dulu kan nak masuk bandar tu dia panggil bab. Gate lah ke kita, gate. Kalau di India tu dia ada Delhi Gate. Sebabnya Delhi tu kota kan. So, nak masuk dia tu macam kita lah nak masuk Selangor tu ada pintu gerbang kan. Selain kitab Nahu ni dia ada juga mengarang beberapa kitab yang lain seperti Syarah Syatibiyah. Qiraah lah. Meninggal tahun 720 ni kan. Yang ni 3. Ketika berumur, ini 1, ini 50. 51 tahun. Dan dikebumikan di Madinah, Bandar Fas tadi, dekat Babul Hadid. Kubur dia tak masyhur. Kita tengok dalam internet, cari ada 2 gambar aje. Itu pun tak ada huraian, jadi saya tak masukkan sini. Tak mutawatir. Jadi jadi ada kubur yang langsung tak ada apa-apa tulisan. Kemudian kubur yang sama juga, kemudian ada tulisan. Mungkinlah selepas beberapa tahun, orang tulis, kubur ni kubur siapa. Nampak tak terjagalah. Okey, sekarang ini kita masuk kitab Al-Jurumiyah. Sedikit Sebelum tu saya tunjukkan matan dia. Matan dia, ini Nas Al-Muhaqqaq. Nas, mana teks yang telah ditahqiq bagi kitab yang bernama Muqaddimah Ajurrumiyah. Dia bentuk macam ni. Seronok. Kalau kita hafal ni seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu biwadi'i.
وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين والسوف والتاء تاء التأنيث الساكنة. والحرف حرف ialah ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Habis satu bab. Lepas tu masuk babul i'rab. Jadi kalau kita tengok perbahasan dia sebenarnya, dia cover tentang apa? Ini aja perbincangan dalam kitab Al-Jurumiyah. Yang pertama, dia bagikan kalam tu kepada 3 kan? Mana kalimah ni terbagi kepada 3. Isim, fi'il, harf. Kemudian dia sentuh tentang i'rab. I'rab tu yang dimaksudkan ialah rafu', nasab, jar, jazam. Kemudian dia sentuh tentang fi'il. Dalam buku kita, buku saya tu kan, saya start dengan isim. Dia tak. Dia start dengan fi'il. Dia mula dengan fi'il. Setelah dia kemukakan i'rab, apa itu i'rab? Dia terangkan tentang jenis-jenis fi'il. Ada 3, madhi, mudhari', amar. Kemudian nanti yang ketiga, yang keempat sini kan. Barulah dia masuk tentang isim. Isim pun sama dengan yang sini, rafa', nasab, jar kan. So dia pecahkan kepada marfu'at, isim-isim yang dibaris dhammah kan kalau dia harakat, isim-isim yang dibaris fathah kan kalau dia harakat, dan isim-isim yang dibaris kasrah kan kalau dia tu ada harakat. So berapa jenis? Berapa jenis marfu'at? Yang ni kalau buku saya, jilid yang ke-8 ke-9 baru ada pembahagian ni. Masing-masing penulis dia ada cara dia sendirilah. Kalau kitab Al-Jurumiyah dia letakkan ni berkenaan dengan marfu'ah ni selepas fi'il. So marfu'ah contohnya ada berapa jenis? Apakah kalimah-kalimah yang layak dirafa'kan? Bila dia jadi fa'il, bila dia jadi naib fa'il, bila dia jadi mubtada, bila dia jadi khabar, bila dia jadi khabar inna, dan akhawatnya bila dia jadi isim kana, dan akhawat dia bila dia jadi tabi'. Ni yang akhir sekali. Dia bincangkan akhir, tabi'-tabi' ni maknanya i'rab yang kita kata furu', bukan i'rab yang utama, dia letak perbincangan di akhir sekali. Maknanya kata sifat, taukid, badal, semua di akhir. Lepas tu yang keempat, masuk yang kelima kan. Berkenaan semua jenis-jenis isim yang menerima baris atas ni, apa? Isim apa? Maf'ulun bih, masdar, makna maf'ul mutlak kan. Zaraf makan, zaraf zaman, hal, tamyiz. Jadi benda ni kalau kita ingat kan, duduk dalam kepala kita, tak ada masalah. Berdepan dengan ayat-ayat dalam bahasa Arab. Yang keenam kan, perbincangan yang keenam, isim-isim yang dijarkan. Ada 2 je. Ini dijarkan dengan huruf jar, dijarkan kerana faktor idhafah. Jadi mudhafu ilaih. Yang ni follow aja tabi'iyah. Maknanya dia macam yang ni. Tabi', ni tabi', ni tabi'. Setiap benda ada tabi' belakang. Follow aja. Maknanya semua kata sifat, badal, taukid, semua ni furuk-furuk yang mengikut saja. Yang ni yang main, yang utama. Itu ajalah perbincangan dia. Sikit aja. Matan Al-Jurumiyah ni sedikit saja. Kalau kita baca matan saja, 1 hari pun habis. Kalau kita tak nak hurai, sikit-sikit terhurai. Kan, 1 jam habis. Tapi kalau kita slow, mungkin 1 bulan lah. Maksudnya 4 kali pertemuan. Kemungkinan lah. Kalau huraian banyak, lagi banyak lah. Mungkin 2 bulan. Kalau huraian sedikit sahaja, 4 kali pertemuan, okey dah habis. Ataupun ikut satu-satu step. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali pertemuan dah habis. Terpulang kepada kita lah. Maknanya kita nak hurai itu macam mana. Yang pentingnya, nota dia tu lah. Nota dia tadi, contoh huraian dia kan. Okay. Ini sikit. Dah habis dah sikit. Lepas tu masuk i'rab kan. Ini pun kalau tak ada yang ni, lagilah
berapa line je, satu line je. Yang ni pun boleh diangkat masuk sini. Berapa line je ni. I'rab pendek je. Kemudian ma'rifatu alamatul i'rab. Berkenaan masih lagi dengan berkenaan dengan i'rab, tanda-tanda i'rab seperti harakat dan huruf kan. And then masuk ke tentang isim mu'rab. Isim mu'rab ada yang di-i'rab dengan harakat, ada yang di-i'rab dengan huruf. And then masuk fi'il tadi. Ada fi'il, dia kata fi'il terbagi pada 3, madi, mudhari', amar. Dibagi contoh sikit. Jadi dia punya metodologi ringkas-ringkas aja. Kalau contoh pun contoh yang sedikit saja. Tidak ada syair, tidak ada contoh ayat Al-Quran, dia kata tak tahu. Sebab ayat yang simple-simple aja. Yang mudah-mudah nak hafal, mudah ingat. Yang dia penting ni ialah kita ingat dia punya pembahagian. Kalau marfu'at ada berapa? Mansubat ada berapa? Majrurat ada berapa? Ini marfu'at. Jadi kan ada berapa? Pembahagian ada 7. 7 kita ingat. Kemudian, dia akan hurai sikit-sikit lah. Tak terperinci sangat. Cukuplah untuk mubtadi. Setengah-setengah ulama kita kan yang hebat-hebat dah ni. Yang dah imam-imam ni. Semasa dia berdepan dengan ni, Ajurumiyah ni, dia kata, Ajurumiyah ni sangat-sangat bagus. Aku selaku mubtadi pun memerlukannya. Dia menganggap dirinya sebagai mubtadi. Jadi kita jangan sombong lah. Kalau kita jumpa kita yang kecil, ini kita kena anggap kita ni pun mubtadi juga. Kita juga orang yang baru belajar juga. Kita juga orang yang baru belajar. Kadang-kadang kita hebat-hebat belajar, hebat-hebat kan. Tak ingat ni semua ni. Berapa jenis? Tak ingat. Jadi kita pun jadi pelajar jugalah. Itu kadang-kadang tu kena diperingatkan. Orang alim perlu diperingatkan. Ni, nota ni. Sebab tu orang alim dia suka mengajar kita yang kecil-kecil. Sebab dia akan ingat. Kalau tidak, dia dah hanyut pergi ke mana dah. Orang belajar tafsir, banyak tafsir tu tafsir, berjilid-jilid. Bila berdepan dengan jalan, inilah dia tafsir yang sebenarnya. Bukan menolak yang besar-besar tu. Maknanya kadang kita baca banyak-banyak tak lekat satu pun. Jadi bila baca Jalalain itu lekat dalam kepala. At least benda ni nak kena ingat. Samalah dalam disiplin-disiplin yang lain. Jadi untuk mengingatinya ni, ini dah pendek dah. Dah kecil dah ringkas dah. Orang buat pula nazam, buat syair, buat qasidah untuk dilagukan. Supaya kata yang ditulis oleh Ibnu Jurrum masuk dalam kepala. Buat syair, buat qasidah untuk dihafal. Banyaklah qasidah-qasidah yang dibuat atas nama kitab Matan Jurmiyah. Okay? Kalau mubtada' khabar tadi kan, dia marfu' sikit je. 2 helai, paling tinggi pun 2 helai. Tulis besar-besar kan. Sonok, insya-Allah kita pergi slow-slow, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk kita ambil berkat kitab karangan yang dipelajari oleh semua orang, semua ulama, semua tokoh-tokoh. Kadang tu kita belajar yang lain, macam saya belajar kitab lain. Tapi bila teringat, kitab ni masyhur, kita rasa nak menumpang. Tak baca ni tak apa dah, saya tak baca ni. Sama je isinya dengan kitab Nahumeh ke, Hidayatul Nahu lagilah panjang, lagilah ada isu-isu yang menyeronokkan. Bila ilmu kita meningkat, kita nak ilmu yang lebih kan. So adalah kitab dalam Hidayatul Nahu. Kemudian dalam Kafiah ke, Alfiah Ibnu Malik ke, Mughni Labib ke. Kalau kita belajar Mughni Labib, hari-hari, setiap kali, setiap baris yang kita baca tu, kita menemui tambahan ilmu yang pelik-pelik. Macam orang makan nasi ataupun orang yang musafir kan. Dia tak jemu-jemu kan. Tengok negara ni macam ni. Di tempat lain pula, macam lain pula. Mughni Labib macam tu. Page ni lain, page sana lain. Benda yang sama je dengan kitab-kitab yang dulu. Tapi perbahasan dia, hidangan dia dah berbeza. Jadi di sini, bila orang mengatakan ini berakatnya, ini banyak fawaid dia. So kita terasa nak mengaji. So mudah-mudahan dengan adanya kelas kita ni, kita dapat istifadah daripada apa yang ditulis oleh Ibnu Jurrum, dan dia pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. InsyaAllah Ta'ala. Jadi untuk majlis kita pada malam ni, saya rasa setakat ni je lah. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa minggu depan. Waktu ini, insyaAllah Ta'ala.